ubahan. Tajuk ubahan ni simbol dia adalah simbol ni lah. So contoh, kalau dia kata P berubah secara langsung dengan Q, maka dia P berubah secara langsung dengan Q. Kalau dia kata X berubah secara songsang dengan Y. So kalau secara songsang, dia mesti akan duduk bawah. Dia akan duduk bawah macam ni lah. Kalau secara langsung, dia akan buat bab apa ni cikgu? Buat apa ni cikgu? Okey. Assalamualaikum cikgu. Sorry lah, lari topik. Pasal pemilihan takraw tu untuk sekolah ke? Bukan, itu sekolah lain. Sekolah lainnya. Okey, bab form 4 berapa ni cikgu? Bab form 5. Form 5 bab yang pertama. Form 5 bab yang pertama. Bab yang pertama form 5. Okey, kalau dia kata X berubah secara langsung dengan Y dan songsang dengan X ataupun dengan Z. So dia akan jadi macam ni. X berubah secara langsung dengan Y dan bersongsang dengan Z. Dia macam tu. So yang orang kata langsung dia duduk atas, yang songsang dia duduk bawah. Okay, terima kasih pada yang datang, yang masuk live, terima kasih. Yang mana belum follow, boleh follow. Boleh bantu sekejap cikgu dengan tap-tap screen. Saya Cikgu Tamizi, saya buat live secara percuma untuk pelajar matematik SPM. Okey. So, kalau dia kata dengan awak, contohnya dia kata X berubah secara langsung dengan Y kuasa 2 dan songsang dengan punca kuasa Z, maka dia akan jadi macam ni. X berubah secara langsung dengan Y kuasa 2 bahagi punca kuasa Z. Bagi kerja set. Terima kasih Lily untuk share-nya. Okay, terima kasih. Yang mana ada tu boleh bantu sekejap cikgu dengan tap-tap screen. Okay, kita teruskan sahaja. Okay. Okey, kita pergi pada soalan yang pertama. Dan dia kata diberi bahawa 5 orang pekerja mengambil masa selama 28 hari untuk menyiapkan rumah ruang tamu yang berkeluasan 200 kaki persegi. Dihitung luas rumah L kaki persegi yang dapat disiapkan jika bilangan pekerja seramai 8 orang pekerja selama 140 hari. Okey, jadi yang ni yang saya dah senaraikan ni, kalau awak tengok, yang ni yang lengkap, yang bawah ni yang tak lengkap. So kita akan gunakan yang lengkap ni untuk cari nilai K dia. So K ni mendatang, simbol varies ni kita akan tukarkan sama dengan K. Okey. Jadi dekat sini kita masukkan yang lengkap tu 28 sama dengan K 200, yang ni 5 ni atas. So dapat jawapan dia K sama dengan 0.7. T sama dengan 0.7 L over P. L over P. Okay, terima kasih yang baru follow. Yang mana ada tu boleh bantu cikgu dengan tap-tap screen. So kita akan kira nilai dia. Gantikan yang kita nak cari ni, yang bawah ni pula. So 140 sama dengan 0.7 L yang kita cari bagi 8
So pindah 8 yang atas ni, 0.7 turun bawah. So dapat L dia 1600. Okay, itulah jawapan dia. Okay, yang tak nampak tu hanya. Okay, boleh suara okey ke? Okay, boleh faham okay, kita pergi pada soalan yang kedua pula. Soalan yang kedua, percubaan 2024. Ini Kedah pula. Okey, Emilia merupakan seorang pemilik kedai jahit. Antara perkhidmatan Emilia merupakan seorang pemilik kedai menjahit pakaian. Antara perkhidmatan yang ditawarkan di kedai beliau ialah menjahit kemeja. Diberi bahawa bilangan kemeja yang dijahit berubah secara langsung dengan bilangan pekerja dan berubah secara songsang dengan tempoh masa T. Kalau dia berubah secara langsung, kita letak atas. Kalau dia berubah secara songsang, dia duduk bawah. Dalam kes ni, bilangan pekerja tu secara langsung. Yang T tu dia adalah secara songsang. Okay, terima kasih yang mana tap-tap screen bantu cikgu sekejap tap-tap screen, share live, terima kasih. Okay, yang mana yang belum follow boleh follow lah Okay, sekarang ni bila dah buat dia minta dia kata jika dua pekerja dapat menjahit 6 helai kemeja dalam masa 3 jam, ungkapkan N dalam sebutan P dan T. Okey, nak ungkapkan ni tukarkan tanda varies ni kepada sama dengan K P over T. Okey, so nak cari nilai K ni kita ada yang lengkap ni. Gantikan semua tu untuk cari nilai K. K sama dengan 9. So equation dia N sama dengan 9P bahagi T. Okey, berapakah bilangan pekerja yang diperlukan untuk menjahit 27 helai kemeja? Okey, dalam kes ni kita dah ada equation ke atas ni. Yang sekarang ni yang tak ada bilangan pekerja. Dia dah bagi kemeja tu ada 27. Masa yang dia gunakan 4 jam. So kita ganti je dalam ni. So kita masukkan N27. T dia adalah 4. So sama dengan 27 darab 4. Saya selalu masuk live sebelum SPM hari tu dapat A tolak. Terima kasih sir. Okay, terima kasih sama-sama. Alhamdulillah usaha awak lah tu. Okay, tolong bantu cikgu lah. Tap screen awak dah dapat A minus tu. Okay, Alhamdulillah. Okay. Jangan tak sambung belajar. Sambung belajar Okay, kita pergi pada rintangan R berubah secara langsung dengan panjang L dan secara songsang dengan luas keratan rentas A. Sekiranya panjang dawai itu ialah 10 meter dengan luas keratan rentasnya 0.2 meter square dan rintangan 0.5. Okey. Hitung rintangan jika panjang dawai ialah 1.2. Okay, yang ni yang cikgu nyatakan sebagai biru ni adalah yang dicari. So, mula-mula kita kena buat dia punya equation dia. R berkadar langsung dengan L dan berkadar songsang dengan A. Okay, dia akan bagi yang lengkap. Yang tiga-tiga ada. Tiga-tiga ada. So, kita akan timbul varies ni kepada sama dengan K. So, R sama dengan KL bahagi A. So, gantikan L 10, A 0.2, R 5. So, dapatlah K dia 0.1. 0.1, dapat 0.1. So, sekarang ni, gantikan pula yang tak lengkap. Yang tak lengkap yang ni. Dia tanya rintangan dia berapa jika panjang dawai 1.2 dan ni keranta retas 0.4. So, jawapan dia adalah 0.3. Okay, selamat datang. Mana yang lalu-lalang tu, yang mana belum follow, boleh follow. Nanti saya akan follow back insyaAllah. Saya Cikgu Tamizi, saya buat live secara percuma untuk pelajar matematik SPM. Okay, terima kasih Cak An untuk gift-nya. Semoga dimurahkan rezeki. Okay, boleh bantu cikgu dengan tap-tap screen sekejap Bantu cikgu tap-tap screen sekejap. Bantu cikgu share live sekejap Terima kasih. Okey, habis soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5. Okey, terima kasih Wan untuk tap-tap screen-nya. Okey, selamat datang. Selamat datang. Okey, boleh bantu sekejap? Awak dah tak ambil kan? Awak tahun lepas kan? Tahun ni awak tolong tap-tap screen je.
Okey. Diberi bahawa P berkadar langsung dengan Q bahagi square root of R. Ini dia bagi yang lengkap. Dia akan bagi satu yang lengkap. Dia akan bagi satu yang tak lengkap. Yang ini tak lengkap. Yang ini lengkap. Yang lengkap ni guna dia untuk cari K. Guna untuk cari K. Guna untuk cari K. So, P berkadar langsung dengan Q bahagi square root of R. P sama dengan K Q bahagi square root of R. Okey, kita akan gunakan tu 45 K 50 bahagi 16. So, 45 darab 16 bahagi 50. So, dapat K dia adalah 14.4. 14.4. So, dia kata berapakah nilai K, nilai R jika P 75 dan Q 125. So, P sama dengan 14.4. Yang ini Q, yang ini square root of R. So, P 75 sama dengan 1.44 darab 125 bahagi square root of R. Square root R ni kat sini 1.44 darab 125. Okey, 125. So, bahagi dengan 75. So, 144 darab 1.25 bahagi 75. So, R tu dapat 2.4. Bila R punca kuasa R dipindah sebelah kanan, dia jadi kuasa 2. So, R sama dengan 2.4 kuasa 2. 2.4 kuasa 2 sama dengan 5.76. 5.76. Selamat datang Abang Alim. Okey. So, V berubah secara langsung dengan J kuasa 2 T atas. Okay, terima kasih. Tu cikgu kenapa T kat bawah, betul lah. Okay, so sini 62.92 sama dengan KJ kuasa 2T. Okay, yang J ni tadi kita kira dia dapat situ 2.2. Sini 2.2 kuasa 2, yang ni dia 4. So 62.92 bahagi 2.2 kuasa 2 bahagi dengan 4. So K tu dapat 3.25. So equation dia tu akan jadi V sama dengan K. V sama dengan 3. Muat pula. Equation dia akan jadi macam ni. Equation dia yang A tu akan jadi V sama dengan 3.25 J kuasa 2T. Okey, kemudian dia kata pengesua kilang ingin meningkatkan pengeluaran. So, bila nak kuat pengeluaran ni, V tu adalah sama dengan V sama dengan 82.65. J tak tahu, dia cari. Tinggi tangki tu sama 4. So, dia akan dapat jawapan dia. Kita gantikanlah. V 82.65 sama dengan 3.25 J kuasa 2 darab 4. So 82.65 3.25 darab dengan 4. So 82.65 bahagi 13. So J kuasa 2 dapat 6.357. 38 lebih kurang. So punca kuasa J tu dapat 2.52. Okey, terima kasih. Unit paras air dalam tangki itu ialah 250 cm. Hitung paras air dalam cm selepas 1 jam 40 minit. So, kita buat H berkadar langsung dengan 1/T. T tu sama dengan 20. H tu 250. Yang atas ni yang atas tadi kan. So, kita tukarkan ni kepada sama dengan K.
sama dengan K bahagi T. Okey. So sini gantikanlah 250 K, T dia ni 20. So K tu dapat 5000. Air ni dia daripada 250 dia akan turun. So daripada sini kita gantikan yang dia kata dekat sini. Dia kata cari paras air selepas 1 jam 40 minit. 1 jam 40 minit. So selepas 1 jam 40 minit dia punya paras air berapa? So 5000 bahagi 100. Salam cikgu, saya nak cakap terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan. Okay, terima kasih sama-sama Hafiz. Alhamdulillah. Tahniah lah kalau awak dapat usaha yang baik. Kalau tak dapat yang baik pun alhamdulillah juga. Okay, bantu cikgu lah. Kan? Dapat A mat. Okay, alhamdulillah. Tahniah. Boleh bantulah Hafiz. Ada awak dekat sini ni. Bantulah tap screen dulu. Cukupkanlah tu. Kan? Sementara awak tengah cuti ni kan. Okey, so gantikan tu dapatlah 5000 bahagi 100. H sama dengan 50. Itu jawapan dia. Okey, saya ulang balik. Paras air. Okay, ni ada paras air. Ni ada tangki. Dia ni macam ada bocor tau. Bila dia dalam masa 20 minit, paras air ni 250. Dia suruh kita kira paras air selepas 1 jam 40 minit. So, apa kita kena buat? Kita tengok dia berubah secara songsang, jadi duduk bawah. Gantikan yang lengkap untuk cari nilai K. Ni simbol ni tukarkan kepada sama dengan K. KH sama dengan K bagi T. Untuk cari nilai K, gantikan yang lengkap. So, dapat K dia 5000. Penting mula-mula kita mesti cari nilai K dulu. So, masuk dalam balik equation, 5000 bagi T. Jadi, yang ini 1 jam 40 minit, tak boleh pakai 1 jam 40 minit. 1.40. Awak kena buat dalam minit. Kenapa dalam minit? Sebab sini minit. Mana ni? Minit. Sini minit. So, bila sini minit, awak kena bahagi dengan, yang ni tukarkan kepada minit. So, 5000 bagi 100. H sama dengan 50. Itulah jawapannya. Okey. Selamat datang pada semua. Yang mana belum follow, boleh follow. Saya Cikgu Tamizi. Saya buat live secara percuma untuk pelajar matematik SPM. Okey. Okey, soalan nombor 6 settle. Soalan nombor 8. Okey, kita akan buat soalan nombor 8 ni. Pakar ni, tak ada lah Lin. Biasa je Lin. Okey, Selangor set 1. Diberi bahawa R berubah secara langsung dengan kuasa 3S dan secara songsang dengan punca kuasa 2T. Okey, diberi R sama dengan 64, S sama dengan 4, T sama dengan 9. Ungkapkan R dalam sebutan S dan T. Apa kita kena buat? Kena tukarkan simbol sama ni kepada sama dengan K. Okey, selamat datang pada semua. Yang mana ada tu boleh bantu cikgu dengan tap screen, bantu cikgu dengan share live, bantu cikgu dengan ni, dengan komennya. Okey, semoga dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki. 64 darab 3 bahagi 4 kuasa 3. So, K tu dapat 3. Macam mana dapat 3 cikgu? 64 darab square root 9 bahagi 4 kuasa 3. Dapat K. So, dah dapat lah. Yang ni R sama dengan 3 S kuasa 3 bagi punca kuasa T. Rugi korang tak join betul. Okey, yang mana ada tu boleh bantu tap screen bantu cikgu share live Terima kasih. Okey, kemudian bila dah masuk dia kata R dia sama dengan 6, T dia sama dengan 16, S dia tak tahu. Okey, jadi masuk balik kat sini. R sama dengan 3, S tak tahu, bahagi punca kuasa 16. So, R ni 6. R ni adalah 6. 6. So, daripada sini daripada sini. So, 6 darab 4 bahagi 3. So, S kuasa 3 sama dengan 8.
KS. Jadi kita buat punca kuasa 3. Punca kuasa 3, 8. So, S tu sama dengan 2. Okay, terima kasih pada 6 mata yang memandang. Yang mana yang belum follow, boleh follow. Nanti saya akan follow back. Saya buat kelas secara percuma untuk pelajar matematik SPM. Pelajar matematik SPM. Terima kasih mana yang tak henti-henti tap screen. Terima kasih mana yang share live. Terima kasih mana yang join. Yang mana ada tu boleh bantu tap screen. Yang mana yang belum follow, boleh follow. Saya 3 tahun ini saya buat live secara percuma untuk pelajar matematik SPM. So, kelas ni tak lama. Saya akan habis pukul 10.30. 10.30 ada 6 minit lagi. Okay, siapa-siapa yang ada, boleh join saya punya grup Tele. Nak dapat link dia tu, ambil dekat bio saya. Awak nak tahu bio saya ni, dekat sini ada gambar Pak Haji pakai songkok ni. Awak tekan situ ada link Telegram. Link Telegram tu saya masukkan semua bahan yang saya buat kelas live, saya masuk dekat situ. Okey, jadi boleh tunggu dekat situ, ambil bahan-bahan live. Tak ada masalah untuk awak kata tak sempat salin dan sebagainya. Dia tak ada masalah. Jadi dekat situ bahan-bahan semua saya masukkan. So punya support group untuk pelajar SPM. Dekat situ awak boleh tanya tapi PM lah, tanya PM. PM saya akan jawab insya-Allah. Okey, terima kasih mana yang baru masuk live, terima kasih. So kita berada di soalan yang terakhir sebelum kita tutup. Okey. So masa T dalam jam diambil untuk memotong rumput di sebuah padang berubah secara langsung dengan luas L dalam meter square. Okey, dan secara songsang dengan bilangan pekerja W. Maknanya T berubah secara langsung dengan L dan secara songsang dengan W. So T sama dengan KL bahagi W. Okey, cari persamaan yang menghubungkaitkan sebutan L dan W. Okey, sekarang ni dia bagi 5 orang mengambil masa 3 jam, luas 4/10 meter square. So, T tu adalah 3. K, luas dia 4/10 kuasa 4 bahagi 5. So, 3/5 bahagi 4/4. So, jawapan dia K tu adalah 0.000375. Okey. Kemudian dia kata, dia suruh buat equation kan. Mana equation T sama dengan 0.000375 L bahagi W. Tengok dulu jawapan bawah. Ini apa ni? Okey. Saya dapat 3 je. Terbalik ke? Sekejap Itulah. Okey, so dia kata yang kedua, hitung bilangan pekerja minima yang diperlukan untuk memotong rumput seluas 1.6/10 kuasa 5 dalam masa 8 jam. So, bilangan pekerja minimum yang ini 8, okey. Yang ini 0.000375, luas dia 1.6 darab 10 kuasa 5 bahagi W. So, adalah darab dengan 1.6 darab 10 kuasa 5 bahagi 8. Okey, jadi workers tu dapat 7.5. Ada ke workers 7.5? Macam pelik je. Dia dapat 8 dia kata.
Okey, jadi 7.5 tak boleh lah. 7.5 kita kena ambil lebih lah. So jawapan dia sini tak boleh 7.5. W ni sama dengan approximate 8 pekerja. Sebab pekerja tak ada, orang kata tak ada apa? Tak ada point. Mana ada pekerja 5.5 orang. Jadi kena ambil 6. Kalau 6.5 kena ambil 7. Tapi tengok juga, kadang-kadang dia kena turun, kadang-kadang dia kena naik. Okey, terima kasih pada yang masuk, yang mana ada tu, terima kasih yang tap screen 8.8k like, terima kasih. Siapa yang nak join kelas, saya akan buat kelas setiap hari Ahad pukul 9.30, kongsikan pada rakan-rakan atau anak-anak ataupun adik-beradik yang ada ambil SPM tahun ni, ataupun yang form 4 tahun 2025 ni, boleh join live saya. Untuk saya bantu. Kelas ni adalah kelas secara percuma, tiada bayaran. Ada group support dia, boleh tekan dekat bio saya, ada group support untuk Telegram. Okay, terima kasih pada yang join. So kita akan habis pukul 10.30 malam. Kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada BTT cikgu lalu ni, awak tolong like, share dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.